Honda dah boleh saman dia ni. Asyik cakap buruk pasal motor Honda. Dah kata aku bengkel motor, mestilah aku borak pasal kes motor yang tak bengkel. Takkan aku nak borak pasal ubat. Kan ada yang kes curang kat bengkel aku, pening kepala, tak pernah hari jadi. Kalau kes aku ejar receipt, bini, supaya bini tak kantoi, itu ada dulu aku buat kan. Contoh macam kes Y15 ni. Biasa kalau motor Y datang kat bengkel kita buat apa? Apa masalah? Normal lah, mangkuk bunyi, steering out senang makan kembang, minyak tak makan. Lepas tu lampu enjin senang naik, tu normal lah kan. Orang pun tahulah. Ni CBR 350, ngam-ngam. RSX, lepas tu RS, bagus 33 sebelah ni. Ni masalah apa? Balancer, GPS, ICV yang normal jadi kat T3 motor ni. Simptom bunyi motor semput. Ni yang Avantis. Avantis legenda FI sama je. Jaga minyak hitam. Kalau tidak minyak hitam dia, blok dia senang makan minyak hitam. Jaga minyak hitam kalau motor ni. LCV kau tahulah. Kalau siapa kaki lock tu LCV korang tak boleh pakai. Sebab apa? Tepet senang bunyi. Ni FZ 2014, 2016. Masalah sama, steering out. Minyak hitam senang makan. Sama macam Y15 masalah ada. Ni kalau ADV 16 kefang, you click selalu senang sangat longgar. 5,000 mileage kau tukar baru pun, lepas 5,000 mileage longgar balik. Kalau Vario mana ada Vario? Vario dah balik tadi. Vario apa? Masalah 125 ke 150, 260 sama masalah. Thermostat coolant tendang, gasket head terbakar. Tu biasa coolant hilang, lepas tu lampu enjin naik. Tu normal lah. Apa lagi Basim? Banyak lagi ya. Tu motor Y16 kebetulan last kali Y16 R15 nanti 15 apa dia? Ni ada bearing, crankshaft makan, lepas tu bearing crankshaft goyang, lepas tu BBA senang makan. Tu normal lah. So aku cerita apa yang terjadi, apa simptom, and then korang pun tahu, belajar. Kalau simptom macam ni, cara nak elak sebab apa semua, so korang pun belajar. Kita belajar sama-sama. Itu pun tu selalu aku buat video tu, kita sama-sama belajar. Ini yang komen ni aku rasa kebetulan aku buat video Honda, pasal Honda, motor Honda. Dan kebetulan hari tu banyak motor Honda datang. Aku buat tak pasal Honda. Kalau Ducati datang, memang aku pasal Ducati lah. Siapa pasal Ducati tak ada datang ke bengkel aku. So aku tak buat lah kan. So simple kan. So untuk korang, kita ada 5 hari lagi untuk promo Merdeka Extend kita. So siapa yang nak servis, boleh datang ke mana-mana cawangan Diana Garage. Dekat dengan rumah korang. Tak apa PM je kita orang lah. Tapi yang paling best lagi, untuk korang bulan depan lagi special. Kau kena standby Untuk sempena MotoGP akan ada promo MotoGP. Bulan 10 ni nanti harga lagi kau macam-macam. Special untuk korang promo MotoGP nanti untuk bulan depan. Standby sana nanti.